Sukarnya tuh ku melupakan sinar matamu yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pentaksiran praktikal 1. Kalau ikut sebenarnya kamu kena buat pentaksiran secara amali lah, berpraktikal. Tapi di zaman PDPR ni kita akan membuat pentaksiran berdasarkan PDR lah. Okay. Untuk pentaksiran praktikal 1 ini kita akan mengenal komponen-komponen yang terdapat pada sub switchboard dan cuba mendawai sub switchboard tersebut. Ini adalah kertas kompetensi praktikal 1. Objektif pembelajaran: mengenal pasti komponen, mengenal pasti litar pendawaian dan membuat pendawaian litar. Untuk 1 dan 2 kita boleh cover untuk PDPR, dan untuk yang nombor 3 ni kita akan buat secara penyambungan lukisan untuk menggantikan pendawaian litar 3 pasal. Siap semuanya, kamu akan dikira kompeten untuk kes 1 ini. Okay. Ini adalah litar skematik bagi sub switchboard. Ini pula adalah litar pendawaian yang kamu kena lakukan pada secara lukisan. Kalau secara berdepan, secara amalinya kamu akan berjumpa dengan sub switchboard inilah. Okey. MCCB. Kalau untuk lukisan di sini. Sebenarnya adalah ini MCCB. ZCT. Ini ZCT untuk mengesan ketidakseimbangan arus dalam litar. Okay, dia akan mengesan kalau ada arus tak sama antara kabel ni, dia akan trip. Dia akan mengarahkan shunt trip untuk mentripkan MCCB ni. Okay. Ini adalah bus bar. 1, 2, 3, 4. Red, yellow, blue, neutral. Red, yellow, blue, neutral. Yang ini pula adalah CT. CT ni gunanya untuk pemeteran. 1, 2, 3. Red, yellow, blue. Ini adalah meter ampere. Ni meter ampere. Di belakang dia ada 2 masukan. Ini depan meter. Ini adalah set meter untuk ampere, red, yellow, blue. Okey. Ni bahagian belakang dia, red, yellow, blue. Dia ada 2 masukan juga antara keduanya. Ini bahagian depannya, selector. Red, blue, red, yellow. Ini adalah ELR. Okey. Ataupun kita panggil earth linkage relay. Ini adalah bahagian belakangnya. Ini kita dah keluarkanlah dia punya yang mengalita yang telah dibuat oleh awak punya senior. Ini bahagian depan dia, ELR. Dan ini adalah voltmeter. Ini untuk mengukurlah berapa volt di dalam litar. Ini bahagian belakang dia. Ini bahagian belakang ini adalah selector bagi voltmeter. Ini bahagian belakang untuk voltmeter.
Ini ada selector bagi voltmeter, tengok sini dia boleh mengesan 3 pasar, dia boleh mengesan 1 pasar punya dalam letak. Untuk voltage. Okey, dia akan kira di sinilah, dia akan tunjukkan berapa nilainya dalam satu-satu masa. Ini yang awak tahu, ini adalah lampu pandu. Okey. Untuk penyambungan litar ni, kita kena berpandukan kepada litar skematik. Litar skematik dan aku terjemahkan kepada pemasangannya kat switchboard ni. Okey. Contohnya okey, MCCB. Ni MCCB kita panggil dengan neutral. Ni neutral, red, yellow, blue. MCCB ni neutral. Ni neutral. Kamu punya tempat connector dia. Okey. Lepas MCCB dia akan keluar masuk melalui ZCT dan dia akan masuk ke bus bar. Ni bus bar ni. Terus ke CT dan terus ke litar akhir kecil. Okey. Contoh daripada MCCB ke bus bar. Tunjukkan. Ni red, yellow, blue. Red, yellow, blue. Red, yellow, blue. Masuk ZCT, masuk ZCT, terus ke bus bar red, yellow, blue. Red, yellow, blue, neutral. Okey, neutral blue dari sinilah. Masuk semuanya melalui ZCT. Sebab dia kena pengesan keseimbangan arus dalam litar. Okey, ni dia masuk ke bus bar. Ini bus bar. Bus bar. Lepas tu dia akan melalui CT ataupun current transformer. Ni current transformer. Input output, input output, input output. Seterusnya akan pergi kepada MCB yang terdapat di sini. Awak akan sambung dari sini ke sini. Itu adalah contoh. Okey. Awak akan melukis di lukisan. Sama pemasangannya dengan keadaan sebenar. Okey, itu ada contoh saja. Kamu akan lakukan ini apabila telah siap, kamu akan dikira kompeten untuk kompetensi 1. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjaya.